rezeki keluarga. Ada plan ke nak tambah seorang lagi? Tambah apa tu bang? Tambah Syamil tak suka benda-benda besarkan keluarga. Bukan itu. Besarkan keluarga, bukan tambah. Generasi. Kau mengaku sama, dua-dua takkan tambah punya, jangan risau. Kita dah di tahap tu dah. Sebab show back to back. Tak ada ke dalam bising. Busynya daddy. Alah pun busy juga sekarang. Dia pun busy dia pun busy. terus. Cuma kalau nak menjawab soalan tu, Syamil lebih nak tengok Ernie punya jadual juga kan. Okey, faham. Sebab kita ni Dia yang nak membawanya dia tu. yang akan membawa 9 bulan. Kita ni pun macam 9 bulan tu kita masih lagi Kita penat fleksibel. sekejap je, dia yang lama je lah. Hasil perbuatan kita kan. So Syamil nak pastikan Ernie dia betul-betul okey jadual dia, dia bersedia dan okey InsyaAllah sayang, insya-Allah kalau ada rezeki tu. Kita doakan dia punya. Tapi Ustaz Haris, dia orang rumahnya pengacara, Bil. Kalau kat rumah tu tak ada ke macam kamu kena buat macam ni, jangan buat macam ni, ada? Berkamu-kamu ke dekat rumah? Kamu ni macam mana? Tak ada, biasa saja. Saya pun tak suka nak buka rumah tangga ni. Tak ada apalah, biasa je lah. Tak ada apa, okeylah. Tapi Nilofa pun terlibat juga dalam program ni. Ya, juri. Jadi juri. Tapi nanti akan berlaku kepebalahan. Ada. Buka juga. Adalah yang kita kontrol. Rumah tangga tak bawa. rumah tangga tak bawa. Datuk, nasihat sikit ni. Bukan tu. Maksud saya kadang-kadang bila mengacara ni kita kena backup kita punya peserta. Kadang-kadang bila juri bercakap tu ada yang mungkin tak kena ke apa. Nanti kita bagi juri dengan bismillah. Okey, baik. Kita daripada rumah tu kita dah bagi tahu, yang ni jangan kacau. Allah. Orang kita. Kita tak benarkan juri komen pengacara Suami. Suami. Boleh tak ustaz-ustaz yang mengacara ni explain sikit ni perbezaan, sebab dulu kita ada imam muda. Kita ada pencetus ummah. Katanya muallim muda ni adalah gabungan hybrid. Dua program ni menjadi satu. Apa beza dia dengan program-program lain, Ustaz? Sila, Ustaz. Baik, saya ringkasnya. Tadi saya pun di-brief oleh saudara saya lah. InsyaAllah. Dia bagi tahu sebenarnya satu kebaikan yang terbaru, dia buat campuran antara imam muda dan juga pencetus ummah. Imam muda dulu kita tengok memang semuanya memang antara orang yang mempunyai kelayakan yang sepenuhnya. Baik. Imam pencetus ummah dulu dia pendakwah. Ya. Dia pendakwah umum, pendakwah sekian-sekian lah. Tapi yang muallim ni dia kedua-duanya sekali. Gabung. Dalam arti kata yang lain, muallim ni lebih baik daripada pencetus ummah. Itu dia. Tak adalah. Dia gabungkan untuk Gen Z ni. Lagi satu dia orang punya janji. Lagi satu dia punya dia orang punya peserta background dia orang ni bukan calang-calang. Ada yang peniaga, ada memang ada ustaz, ada Peserta yang kali ni. Ya betul, ada pempengaruh, ada yang betul, ada pempengaruh, ada yang dipengaruh, ada yang mempengaruhi. Ada yang dipengaruhi juga. InsyaAllah pengaruh baik. Allah. Risau bawah pengaruh. Baik, Atuk. Program ni live tau. InsyaAllah. So mungkin jelas sebab kita tak tahu kan macam-macam boleh berlaku ketika program-program yang live ni. Mungkin Datuk ada persediaan ke untuk menghadapi mungkin ada kecelaruan, ada perbalahan, berlainan pendapat. Tapi kita kalau ada pun insya-Allah kita tak ada acting, tak ada buat. Memang kalau berbalah betul lah. Berbalah betul lah. Gocor-gocor. Okey, kalau macam doktor pula, pembawakan yang doktor nak bawa nanti untuk penjurian muallim nanti. Ni tadi kalau salah terus nak balah je. Seorang mesti kena backup. Seorang kena jadi baik lah. Oh, benar. Jahat. Seorang kena jadi baik. Ini program agama. Semua baik. Macam mana doktor? Kita tengok kalau kata, tapi expectation tu akan lebih tinggi lah. Sebab macam kata tadi ni kan, dia bila digabungkan, dia membawa nama muallim ni, membawa nama ilmu. Betul. Mungkin kalau sebelum ni dia hanya sebagai pendakwah. Pendakwah ni boleh jadi semua orang ni tugas kita sebagai pendakwah. Disampaikan satu potong ayat, dua potong ayat. Tapi bila nak sampaikan ilmu ni berat sikit lah. Ingat, ini kena jadi pendakwah bukan pendakwa. Ini salah, itu salah. Tak gitu. Lain. Itu lain. Betul. Bila nak sampaikan ilmu betul, tu, masih ilmu tak risau kan. saya jarang benda-benda agama ni betul. Sebab ini kita bukan nak lahirkan orang tu jadi utama, dia penghibur, penyanyi ataupun pelawak dan sebagainya, tapi fokus pada ilmu. Tapi macam mana nak sampaikan ilmu dalam bentuk yang sesuai dengan masyarakat kita, alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan dah.
tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bersama kita barisan peserta Muallim Muda. Tafadhal Lailal Mashkur. Masya Allah. Tapi kalau sepatutnya kan kita kira kat sini ada 9 je gamaknya. Ada 9, sepatutnya ada 10. Ya, 1 pergi mana? 1 pergi Mekah buat umrah. Masya Allah. Pergi doa kat sana, pergi doa depan Kaabah, mau menang, mau menang. Tepuk tangan untuk abang-abang Exist kita. Kita ada Abang Musa, Along Izzat dan juga Abang Ajay. Wow. Dan juga Syamil. Yes. Okey, battle malam ni mudah aja. Mudah. Abang-abangku sekalian. Alamak. Namanya Ketuk Drum Itu. Okey, untuk lebih jelas kita akan bagi lagu Whitney Houston. Alat yang game tu. Yang counting tu. Yang counting tu. Okey. Yang tu. Kita tengok siapa yang paling on beat. So siapa yang dapat? Faham tak? Faham tak? Game tu. Faham kan? Game start. And I give you joy. Bukan. Itu lagu siapa tu? What about it? I wish you love. Next. Samil, nak try? Abang. Zat. Baizat, come on. Go. Okey. Zat, kau ingat kau tu budak GV. Dapat sangat kita tengah kira dulu. Okay. Music please. Okey. I wish you love. Dia counting kan? Solo. Penyanyi utama. Okey, abang. Come on. Okey, bang. Bang Musa, jom. Music please. I wish you love. Abang kacau tadi. Lepas Counting. Abang Ajak kita save. Semua ikut counting kan? Dia kena fokus, man. Dia kena fokus. Jangan ikut cakap orang, man. I wish you love. Sikit. Majai. Komposer. Juri. Penyanyi, komposer, juri, tenaga pengajar. Dialah. Semua. Sifu. Kalau salah, maaf cakap. Pressure. Janjur. Tak baik pressure. Masalahnya benda tu ditat kira counting tu. Okey. Itu macam robato je tu. Syamil setuju. Baik. Tapi kita nak challenge lah juga Abang Ajai Sebab kan. benda robato ni dia akan lambat Lebek suka hati dia. Baik. Susah kita nak buat. Tapi tak apa, abang komposer. Silakan. Music please. But above all this, I wish you love. Masuk bang. Kau kacau dia, weh. Awal sangat. Satu. I wish you love. Abang. Go. Abang. Masuk. Special. Azmi. Kita bawakan Azmi. Azmi. Kita bawakan Azmi. Azmi. Mari. Kita malukan dia orang ni, Mami. Tak kena, Siul. Betul lah abang cakap tadi. Jangan sangat. Terlajak. Ni tau, Mi. Bukan ni. Ni. Okey. Kumulahat. Okey, dengar, Mi. Music. But above all this, I wish you love.
Mami, awak menang, Mami. Power dah, Mi. Ucapan. Ucapan, Mi. Ucapan. Kat sini nak riak. Ucapan. Ucapan pemenang. Silakan, Mi. Apa rahsia dia, Azmi? Orang tengoklah saya sikit. Jangan riak sangat. Abang Musa, dengarnya ada free gift untuk penonton bertuah nanti. Ya, bang, boleh kongsi ke boleh tak? kongsi Dengar hadiah-hadiah dahsyat ni. Betul ke, bang? Betul. Ada nak bagi tanah semua pembeli tiket akan ada cabutan bertuah. Okey. Cabutan bertuah, cabutan bertuah makna mungkin dia bawa pulang dengan drum set. Drum set? Drum set. Drum set, ya. Drum set, drum. Yes, drum set. Yang real tu? Ya, sumbangan JS Music. Yes. Mana benda tu akan disampaikan oleh Ujang dan lagi satu akustik gitar. Hui, Alung punya sendiri. Alung punya koleksi Ya, sendiri. saya. Hui, Long. Ya. Alung punya dah fikir masak-masak, Long. Okey. Tak sayang ke, Long? Tu dah simpan dah lama. Memang khas untuk fan. Khas untuk fan Exist. Come on. Drum set. Alung, Abang Ujang bagi drum set. Alung bagi gitar. Abang Ajay bagi studio lah. Tak apa bagi lagu, bang. Apa? Bagi lagu. Abang Izzat bagi apa? Abang Izzat je. Bagi apa? InsyaAllah saya akan bagi package. Bagi package? Package tak tahu ke package apa. Kita baba package ni. Kita baru mualim tadi. Okey, rasa dia orang dah teruja ni. Abang Ajay, macam mana nak dapatkan tiket? So tiket ni lah yang akan dicabut nanti. Ya, berdasarkan inilah. Tiket ni lah. So di mana? Okey, boleh dapatkan tiket di www.geotik.asia. Alright. InsyaAllah bakal berlangsung pada 20 Disember ini. Tak lama dah. Tiket tinggal sikit je lagi. Tiket sikit lagi Okey. Anak saya main drum tau. Saja beritahu anak saya yang kecil tu dia main drum. Belilah tiket. Saya beli tiket lah. Kalau saya beli semua, menang lah. Menang kan? Apa aja? Dia tak ada. Semenjak yang challenge tadi, makin menjadi-jadi. Okey. Kalau dua tiket, senang menang lah. Iyalah tu. Kan? Tapi kalau sakit hati lagi orang, yang menang hadiah-hadiah ni, adalah orang yang jawab soalan dekat Instagram meletup ni. Sebab korang berpeluang memenangi tiket. Free. Caranya mudah je. Jawab soalan mudah dekat IG meletup nanti. Ya. Apakah kejayaan sebenar Abang Ajay? Adakah komposer? Kenapa salah ketuk drum? Itu soalan dia. Lebih kurang. Okey. Minta Abang Izzat, Abang Long. Guys, video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.